Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Tak silap aku lebih kurang 3 minggu aku tak dapat jumpa dengan hampa sebabnya aku ada lain hal. Malumlah musim-musim raya ni, kita raya sebulan kan. Ada orang yang buat kenduri kahwin, ada orang buat open house, jadi aku terpaksa dahulukan mana yang perlu lah. So memandangkan dah 3 minggu aku tak masuk, last aku masuk masa awal raya itu, dan sekarang ni aku tunjukkan hampa lah keadaan kebun aku. Dan lepas tu aku akan cuba buat pembersihan sikit-sikit sebab dah teruk sangat ni. Memang teruk, betul-betul teruk. So aku pusing jap, aku tunjukkan apa dah jadi kat kebun aku ni. Okey, ini laluan aku turun. Kalau hampa tengok sini belah-belah atas ni dia dah jadi hutan balik lah. Dia punya rumput dah naik tinggi. Dan belah-belah atas sana tu dulu memang dah cantik. Aku dah meracun apa semua sebab dah lama tak datang, dah jadi dia naik balik lah. So banyak kerja aku nak buat ni. Dan belah bawah ni paling ngeri lah. Paling bawah ni kalau hampa tengok daripada sini, dia bawa sampai ke sana tu. Okey, sampai sana. Sini terus terang cakap pada aku terlampau bahaya sebab aku tak nampak apa dekat tanah ni. Jadi untuk projek ni kemungkinan besar aku akan misi rumput dulu kat kawasan ni, bagi clear sikit. Dan juga cuba sertakan dekat atas tu. So hari ni nak tak nak aku terpaksa misi rumput, nak bagi clear se-clear yang boleh. Okay, ngeri ngeri. Alright. Okay, kalau ikutkan plan asal aku, untuk pagi ni aku bercadang nak meracun lah belah-belah atas sana tu. Okay, teras-teras atas sana tu sebab dia masih tak teruk. Plan aku nak meracun dekat atas tu supaya dia tak merebak teruk macam yang bawah ni. Tapi memandangkan kalau hampa boleh tengok awan dia dah mula mendung. Dan aku takut kalau kata aku meracun nanti hujan turun, jadi rugi pada aku lah. Rugi masa, rugi tenaga dan juga rugi duit. Jadi aku ambil keputusan hari ni, daripada aku buat kerja sia-sia meracun tapi tak ada hasil, baik aku akan misi rumput dulu belah sini. Okay, aku akan meracun rumput dulu belah sini dan bawa ke bawah. Sebabnya ini lorong masuk mana aku punya kereta kat sana tu, dan sepatutnya aku akan masuk ke sini. Dan bila kita masuk kebun, sebaik-baiknya aku nak cakap pemandangan tu cantik lah. So kalau kata macam ni punya keadaan, tak mana main cantiknya. Tak mana main sedap mata mandang. Jadi nak tak nak untuk hari ni aku akan cuba misi rumput sini dan bawa sampai ke bawah. Right, apa tengok setting aku, tong racun apa semua aku dah bawa, tapi tak boleh buat lah. Macam aku cakap tadi, aku takut buat kerja sia-sia, jadi aku ubah pada misi rumput je untuk hari ni. Alright. Okay, aku baru panaskan aku punya misi rumput. Boleh tengok situ. Dan mata yang aku guna, mata misi rumput yang aku guna untuk semak yang macam ni, aku guna mata pisau. Sebabnya kalau kata aku guna mata tali kabel tu, aku rasa kerja aku jadi lambat. Dan kalau tengok cuaca sekarang, baru tadi je aku cakap kata cuaca mendung, tiba-tiba ada panas terik pula. Tak apa, bagi aku mesin dulu kawasan-kawasan sini. Alright. Ok, Alhamdulillah, dalam masa setengah jam lebih kurang aku berjaya mesin kawasan ni. Kalau boleh tengok, tadi semak, sekarang dah cantik lah. Ok, so aku berjaya sampai ke sana dan juga bawah sana tu sikit.
Penat. Biasalah, mana ada kerja tak penat kan. Tertambah buat kerja kebun, dia memang macam ni lah, normal. Okay, sini kawasan ni yang aku dah cuci sikit. Alhamdulillah, kira banyak jugalah aku berjaya cuci. Aku jam mesin. Dan insyaAllah lepas aku rehat, aku akan sambung sampai ke sana tu. Okay, sampai ke sana. Dan juga dekat lereng teres ni. Ni lagi tinggi, lagi semak. Ini baru aku nak cuci juga. Lepas tu baru kita turun ke bawah, dekat kawasan pondok tu. Okay, bagi aku rehat sekejap 5-10 minit. Lepas tu aku sambung balik buat kerja. Alright. Okay, untuk pusingan kedua ni, aku berjaya cuci separuh daripada teres ni. Okay, tinggal sikit tu lagi nak buat. Betul aku akan bawa turun ke bawah. Allah Akbar. Terus terang cakap, betul-betul penat lah. Sebab dah lama tak buat kerja kasar ni. Allah Akbar. Dan aku dah rehat lebih pada 10 minit. Masih lagi tak mampu nak sambung buat kerja. Macam ni punya gaya, nampaknya aku kena terjun sungai dulu. Kena sejukkan badan, betul baru boleh sambung. Kebiasaannya macam tu lah. Baik aku rehat sekejap. Nanti aku sambung balik lah. Ok, sini lah tadi tempat teras yang aku baru cuci. Azab sebab dia hutan banat macam ni juga. Hutan dia terbaik, memang azab. Dan aku cuma mampu buat separuh ni je. Dan lagi insyaAllah lepas aku rehat, lepas aku mandi, aku akan sambungkan yang belah sini dan akan bawa turun ke bawah. Yang penting sini, kawasan yang dekat dengan pondok aku ni, yang penting sini aku nak cuci sikit. Sebab aku rasa terlampau bahaya untuk aku jalan, kita tak nampak apa benda kat bawah. Ok, nanti aku sambung balik. Ok, aku dah selesai mesyuk rumput dekat belah atas sana tu. Kalau korang tengok, dah semenggah sikit dah bentuk dah. Dan sekarang ni aku nak buat target asal dah. Aku nak cuci belah bawah ni. Tengoklah setakat mana yang boleh. Aku akan clearkan sebab kawasan ni kawasan memang tempat aku lepak. Jadi insyaAllah aku akan clearkan ni supaya aku rasa lebih selamat lah. Right, sekarang ni jom teman aku, kita mesin belah sini pula. Alright. Ok, Alhamdulillah projek aku untuk hari ni dah selesai. Dan apa yang aku rancang pada aku tercapai lah. So aku boleh tunjukkan apa kat sini ya. Ok, ini dekat kawasan pondok aku. Daripada tadi semak, sekarang dah rapat ke tanah. Dan sebelah sini masih belum, aku tak sempat lagi nak potong. Sebab sini pun dah ambil masa yang lama, sebab terlampau tebal. Allah Akbar. Satu lagi aku minta maaf banyak sebab aku tak dapat tunjukkan apa masa aku mesyuk rumput. Tak tahu handphone ni dia buat hal. Asal rekod dia jadi panas. Asal rekod jadi panas. So aku ambil keputusan, hal mana ada je lah. Hal mana ada je aku tunjukkan apa. Hal lain tak ada lah. So macam mana pun, projek aku memang tercapai untuk hari ni. Allah Akbar. Ok, aku dah tak ada apa dah nak share dengan apa.
semua aku dah buat. Dekat atas sana aku dah cuci. Ke atas teras sana cuci. Teras situ pun aku dah cuci. Cuma tinggal teras sini dengan tepi ni je yang aku tak cuci lagi. Okey, aku rasa cukup dulu setakat ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.